Bila tiba musim raya macam ni, meja makan tiba-tiba menjadi pameran makanan antarabangsa. Bukan sekadar makanan Melayu, tetapi makanan Cina, makanan India juga turut dimasak dan dihidangkan. Cuba bayangkan makanan tradisi raya seperti rendang, ketupat tersusun kemas di atas meja, bau lemang wangi satu rumah. Kuih raya berlapis-lapis dalam balang. Air manis tak payah cakap, tengok warna saja pun buat kita lupa tentang kalori. Masalahnya kita nak raikan raya, nak jaga hati tuan rumah dan nak makan sedap. Jadi, yang mana yang kita nak pilih? Adakah kita nak makan sedap ataupun kita nak kekal sihat? Jadi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Influencer at Japan Penang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Penang 2030. Salam Malaysia Madani. Salam Lebaran Syawal 1447 Hijri. Hari ini kita bersiaran di Influencer at Japan Penang dengan tajuk Open House Tip Makan Sakan Tapi Kekal Sihat. Saya Abdul Wasik bin Ahmad Fikri adalah hos anda pada hari ini. Jadi bersama saya pada hari ini adalah Puan Nur Azwani Nabiha binti Azhar, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Bayan Lepas, Pejabat Kesihatan Daerah Barat Daya. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah, sihat. Banyak dapat undangan open house? Okeylah, ada jugalah beberapa tu. Kadang-kadang ada yang bersusun-susun lah. Kita kena tengok. Banyak. Kena susun sendirilah, kena pandai kontrol. Okey. Apapun Puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan topik dengan soalan yang pertama. Okey, begini Puan. Kalau depan mata kita ada rendang, ada kuih raya, air manis, dessert, semua berbaris macam runway fashion show. Macam mana kita nak pilih? Orang kata tak berdosa sangat. Tapi perut tetap bahagia Puan. Okeylah. Selalu kita nampak benda-benda yang macam yang tak sihat je kan. Tapi ada juga kan nasi-nasi kan, makanan lauk kita nampak kan, betul tak? Betul. Okey. Sebenarnya yang dari awal saya rasa semua orang kena buat ialah ubah satu kita punya pemikiran yang sedia ada ataupun mindset lah. Okey, sebab bila orang tengok kita kata kena makan sihat kan, tak nak berdosa sangat. Tapi sihat tu, kita kadang bila kita dengar sihat, automatik kita rasa macam kena diet, pantang ini, pantang itu tak boleh makan, ini tak boleh makan kan. Tapi sebenarnya kita kena urus kita punya pilihan. Okey, kita boleh pilih apa yang kita nak makan. Okey, macam contoh kita selalu dengar bahagian pemakanan ada sebut kan, suku-suku separuh. Kan pinggan kita bahagi kepada 3. Kita panggil pinggan sihat Malaysia lah. Okey, suku yang pertama kita akan letak karbohidrat. Kita dengan nasi, mi, roti, bihun, kuih tiaw, ubi-ubian, semua dalam kategori karbohidrat lah. Okey, suku yang kedua kita akan letak protein. Ayam, ikan, daging, telur dan kekacang. Dan yang lagi separuh tu kadang-kadang kita yang terlepas pandang. Sayur dengan buah. Kita makan ada nasi, ada lauk tapi tak ada sayur, tak ada buah. Okey, kita kena makan semua ni dalam satu pinggan baru kita kata sihat dan seimbang. Kita tak adalah rasa bersalah sangat kan waktu pilih makanan kan. Nak makan tu seimbang. Okey, masa kita pilih pun kita tengoklah yang mana kurang lemak, kurang garam, kurang gula. Kalau kita dah pilih satu yang ada tinggi gula, kita pilih makanan lain yang kurang gula pula. So kita kena pandai urus kita punya pilihan. Yang penting kena kawal diri. So kalau kita tak kawal diri, dia akan jadi satu masalah. Kita pilih seterusnya tu akan jadi, kita akan ganggu kita punya kesihatan lah. Dan yang paling penting, bila kita pilih makanan, kita ambil dalam kuantiti yang sedikit lah. Janganlah sekali ambil tu dah semua satu pinggan dah penuh dah. Nak ambil lagi satu pinggan. Kan kita kawal portion, kita ambil sedikit demi sedikit lah. Itu saja. Okey Puan, ni soalan memang daripada hati rakyat Malaysia. Ramai yang bertanya, betulkah konsep makan hari ini, diet esok itu wujud? Atau itu hanya sekadar penyejuk hati saja? Rasa-rasa macam mana? Oh, yang tu sebab tu saya pun tak pasti. Okeylah, sejujur-jujurnya lah.
Saya rasa semua orang tahu benda tu. Semua cuma nak keluarkan daripada hati tu, rasa macam takut je kan. Okey, sebenarnya benda tu jujurlah saya cakap memang nak sedapkan hati lah. Bukan orang lain tak pernah try, tak pernah ada rasa tu. Kita sendiri pun ada kan. Tertipulah kalau orang cakap dia tak pernah rasa nak buat macam tu. Okey, so tapi kita kena ingat juga walaupun kita makan hari ni, tapi kena ingatlah esok tu kena makan secara sihat lah. Dan satu lagi, kita punya kesihatan dia tak berdasarkan kita punya pengambilan makanan dalam satu hari. Okey, dia ikut kita punya corak pengambilan sepanjang jangka masa yang panjang lah. Okey, contohlah saya bagi. Hari ni seorang tu dia makan banyak sebab ada jemputan kan. Tapi esok tu dia makan sihat. Okey, gaya hidup aktif lah. Dia aktif, pergi bersukan semua tu. Kita panggil dia sihat ke tak sihat? Sihat. Cik rasa. So kita dipanggil dia sihat jugalah. Cuma hari tu dia makan lebih sikit. Tapi kita yang penting adalah konsisten. Kita panggil consistency is the key kan, orang sebut kan. Kita kena konsisten, makan seimbang hari-hari lah. Tapi janganlah hari ni makan tak sihat, esok pun tak sihat, lusa tu pun tak sihat. Itu yang jadi masalah. Kan dah kata 30 hari puasa, 30 hari lah nak cover balik yang tak puasa tu, yang raya tu. Dah macam-macam makanan ada kan. So 30 hari kita makan tak sihat, bulan yang seterusnya kita rasa lapar, kita makan lebih. Lepas tu berat naik lebih lah kan. Tiba-tiba ada yang duduk dekat bucu katil tengah nangis tu. Itu yang jadi masalah lah. So kalau boleh kita kena konsisten lah makan secara sihat, baru kita anggap sihat. Jangan tengok dalam masa satu hari tu. Kita tengok dalam jangka masa panjang, kita kena kekal sihat tu konsisten sahaja. Betul tak? Betul. Okey, seperti yang puan maklum, sekarang ni kan mood raya. Jadi banyaklah open house. Jadi ramai orang akan pergi open house dari satu rumah ke satu rumah kan, bagi meraihkan perayaan yang disambut setahun sekali. Jadi apakah strategi paling praktikal untuk kekal sihat sepanjang musim raya ni puan? Okeylah, yang pertama kita kena tengok sebelum kita keluar tu, kita kena alas dulu perut kita. Jangan keluar dengan perut kosong lah. Okay, at least kita alas dengan air kosong dan makan buah lah. So kena kerapkan air kosong. Sebab apa? Kita punya signal ataupun isyarat dari perut ke otak, dia sama macam kita minum dan makan. So kalau kita minum, kita dah kenyang, so automatik kita dapat signal, isyarat dekat otak kata kita dah kenyang lah. So kita masuk ke rumah yang pertama tu, majlis buka open house yang pertama, kita dah kurang sikit lah rasa lapar. Okey, kedua kita makan buah tadi kan. Okey, buah ialah makanan yang kaya dengan ataupun tinggi dengan serat lah. Bila tinggi serat, dia kurangkan rasa lapar juga. So yang kedua, cara kedua, kita kena makan makanan yang kalau boleh elakkanlah makanan yang makanan dan minuman yang manis, tinggi lemak lah. Okey. Kalau contoh kita pilih protein, kita pilih daripada kita pilih ikan berbanding ayam dengan daging lah, sebab yang itu lagi tinggi kalori lah. Tapi ada rendah ayam dengan rendah ikan. Tak ada rendah ikan. Tapi ada juga kadang-kadang ada orang buat ikan masakan lain lah. Boleh ambil, tapi janganlah ambil dengan kuantiti yang banyak. Kita pilih portion yang sedikit lah. Okey, kalau ambil kan tadi saya cakap awal-awal tu, ambil dengan kuantiti yang sedikit. Kalau tak cukup baru tambahlah. Kus-kus paruh tadi betul. Juga. Kalau kita nak makan, kita ambil kuantiti sedikit supaya kita dapat rasa makanan lain juga. Dah ambil satu tu, yang lain pun nak rasa. So macam dah lebih-lebih kan. Kita ambil sikit-sikit lah semua benda tu. Okey, macam kita makan kuih raya kan. Selalu kita pergi rumah, kita nak makan kuih raya. Okey. Antara kuih Elmer London dengan tak nenas, rasa-rasa yang mana yang tinggi kalori lagi? Elmer London. Okey, pandai lah cik ni. Okey, so Elmer London paling tinggi lah. Tapi kalau ikutkan kita tengok dia punya ramuan, dia guna banyak lemak, minyak, garam, gula kan. So kalau boleh, bila kita makan, kita ambil sekadar 1 hingga 2 biji sahaja. Kita tukar-tukar lah. Janganlah dah ambil Elmer London 5 biji, makan lagi yang lain tu 5 biji. So kita dah terlebih kalori kat situ. Nakkan nasi lagi kan. Okey, yang seterusnya, yang last kali saya rasa yang semua orang kena buat ialah
makan tu dengan perlahan, jangan gelojoh sangat. Semua benda nak makan. So kita ada 20 minit rules lah, ataupun kita panggil mindful eating. So mindful eating ni kita perasan tak orang yang makan laju, dia ada possibility untuk makan banyak. Oh ya. Dan kalau orang yang makan perlahan, kadang-kadang satu pinggan pun dah cukup dah, dia kata dia dah kenyang. Sebab dalam masa 20 minit, perut kita dah hantar isyarat kenyang dekat otak. So kita boleh kalau boleh masa makan tu 20 minit lah, kita kunyah sampai lumat, makan secara tertib dan beradab lah. Yang penting lumat tu. So otak tu boleh terima isyarat dengan cepat, kata kita kenyang. Kita tak makan secara berlebihan lah. Yang tu yang penting. Dan last sekali saya rasa yang paling penting ialah kena ubah tingkah laku kita lah. Sebab memang kebanyakannya orang makan sangat laju kan. Semua dia nak makan. Dia tak tengok dah apa yang dia makan tu. Yang penting sedap kan. So kalau boleh tolong ubah cara kita punya pemikiran. Satu, kita punya tingkah laku yang paling penting lah. Okey. Okey. Boleh faham lah kan? Boleh faham. Alhamdulillah banyak perkongsian yang padat dan praktikal yang kita peroleh pada hari ini. Jelas kuncinya ialah keseimbangan. Kita tidak menolak jodoh untuk dinikmati dan kita juga tidak menolak untuk meraihkan tradisi. Kuncinya adalah kesedaran, kawalan dan pilihan yang bijak. Semoga dengan tip dan panduan yang dikongsikan hari ini dapat membantu kita meraihkan Syawal dengan lebih berdisiplin, lebih sihat dan lebih bermakna dengan keluarga yang tersayang. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga kepada semua yang setia bersama Influencer at Japan Penang. Akhir kata, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam hormat.